Bekas Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah meninggal dunia pada 2 petang 10 April di Institut Jantung Negara IJN di Kuala Lumpur akibat komplikasi kesihatan pada usia 71 tahun. Anak ketiga Allahyarham Alina Fatin berkata bapanya dilaporkan mengalami serangan jantung pada Selasa lepas sebelum dikejarkan ke Hospital Putrajaya. Katanya pada 10 pagi 10 April, doktor mengarahkan mereka untuk merujuk Allahyarham ke IJN, namun semasa dalam perjalanan, Allahyarham sekali lagi mengalami serangan jantung. Alina Fatin turut memaklumkan setibanya di IJN, Allahyarham diberikan bantuan pernafasan CPR dan disahkan meninggal dunia pada 2 petang. Allahyarham pernah berkhidmat sebagai pengerusi SPR dari 2016 hingga 2018 dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani selain jawatan terakhir sebagai ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan UMK.